Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dalam siri Matematik Super bersama Master Halim. Kita masih lagi mempelajari teknik-teknik kreatif untuk melakukan operasi tambah. Kali ini saya akan memperkenalkan teknik yang ketiga, iaitu teknik pandang kanan. Teknik pandang kanan juga ada dibincangkan di dalam modul 1 tambah cara mudah oleh Master Halim. Mari kita mulakan contoh yang pertama, iaitu kita ingin mendapat jawapan apabila 7,325 ditambah dengan 2,542 dengan menggunakan teknik pandang kanan. Biasanya kita akan tambahkan nombor mengikut rumah yang paling rendah, iaitu kita akan mulakan dari rumah sa dahulu, kemudian diikuti dengan rumah puluh, rumah ratus dan akhir sekali rumah ribu. Tapi bagi teknik pandang kanan kita akan mulakan dengan rumah yang paling besar, iaitu dalam contoh ini rumah ribu. Kita akan mulakan dengan rumah ribu, diikuti dengan rumah ratus, kemudiannya rumah puluh dan akhir sekali rumah sa. Mari kita mulakan. 7 tambah 2 9, 3 tambah 5 8, 2 tambah 4 6, dan 5 tambah 2 7. Jawapannya ialah 9,867. Okey, jawapan ini kita perolehi dengan menambah pada rumah yang paling besar dahulu dan akhir sekali rumah yang paling kecil. Okey, jawapannya sama sahaja. Sama ada kita mula dari rumah yang paling kecil ataupun kita mulakan dari rumah yang paling besar. Jawapannya tetap sama, 9,867. Mari kita teruskan dengan contoh yang kedua, iaitu 8,457 tambah 1,235 dengan menggunakan teknik pandang kanan. Kita mula dengan rumah yang paling besar, iaitu rumah ribu. 8 tambah 1 4 tambah 2 6, 5 tambah 3 8. Now, di sini kita perlu hati-hati, sebab pada rumah berikutnya, iaitu pada rumah sa, 7 tambah 5 12 dan 12 lebih daripada 10. Maka kita perlu tambahkan satu lagi pada rumah puluh. Maka pada rumah puluh kita ada 5 tambah 3 8 dan 8 tambah 1 sama dengan 9. Dan pada rumah sa kita ada 7 tambah 5 12. Tuliskan 2. Maka jawapannya ialah 9,692. Ini pula contoh yang ketiga, iaitu 4,347 tambah 3,584. Mulakan dari kiri. 4 tambah 3. Okey, bolehkah kita tulis 7 jawapannya? Ya, sudah tentu boleh, sebab pada rumah berikutnya, iaitu rumah ratus, hasil tambahnya kurang daripada 10. Jadi 4 tambah 3, terus tuliskan saja di sini 7. 3 tambah 5 8. Bolehkah kita terus tuliskan di sini jawapannya 8? Sudah tentu tidak boleh, sebab pada rumah puluh hasil tambahnya melebihi 10. Jadi perlu tambahkan 1 pada rumah ratus di sini. Jadi 5 tambah 3 8, 8 tambah 1 9. Now, 4 tambah 8 12. Bolehkah kita terus tuliskan sini 2? Sudah tentu tidak boleh, sebab pada rumah sa 7 tambah 4 melebihi 10. Jadi 1 perlu ditambahkan pada rumah puluh. 4 tambah 8 12. 12 tambah 1 13. Okey, kita tuliskan di sini 3. Dan 7 tambah 4 akhir sekali sama dengan 11, tuliskan 1. Jadi jawapannya ialah
7,931. Sekarang kita masuk kepada contoh yang keempat, iaitu 4,736 tambah 2,317. Kita mulakan pada rumah ribu. 4 tambah 2, 6. Now, bolehkah kita terus tulis 6 di sini? Ya, tidak boleh sebab pada rumah ratus 7 tambah 3, okey, 10. Maka kita perlu letakkan, tambahkan 1 pada rumah ribu. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 1, 7. 7 tambah 3 pada rumah ratus ini sama dengan 10. Okey, bolehkah kita terus letakkan kosong di sini? Ya, sudah tentu boleh sebab pada rumah puluh hasil tambah 3 tambah 1 sama dengan 4, iaitu kurang daripada 10. Maka pada rumah ratus tambahkan 7 tambah 3, 10. Terus letakkan sifar di sini. Nah, pada rumah puluh kita ada 3 tambah 1 iaitu 4. Bolehkah kita terus tuliskan 4 sebagai jawapannya? Ya, tidak boleh sebab 6 tambah 7, 13 melebihi 10, bukan? Maka kita perlu letakkan 1 pada kedudukan puluh. Maka 3 tambah 1, 4. 4 tambah 1, 5. 7 dengan 6, 13. So, jawapannya ialah 7,053. Ini ialah contoh kita yang terakhir, iaitu contoh yang kelima, 5,428 tambah 3,797. Mari kita tambahkan dua nombor ini menggunakan teknik pandang kanan. 5 tambah 3, 8. Dan mata kita mesti melihat kepada rumah seterusnya, iaitu pada rumah ratus ini hasil tambahnya lebih daripada 10. Maka perlu tambahkan 1 lagi kepada rumah ribu. Maka 5 tambah 3, 8. 8 tambah 1, 9. 4 tambah 7, 11. Tapi pada rumah puluh hasil tambahnya melebihi 10. Maka 1 perlu ditambahkan pada rumah ratus. 4 tambah 7, 11. 11 tambah 1, 12. Maka tuliskan 2 di sini. Nah, pada rumah puluh 2 tambah 9, 11. Tetapi pada rumah sa, kalau kita perhatikan, hasil tambah 8 dan 7 melebihi 10. Maka 1 perlu ditambahkan pada rumah puluh. 2 tambah 9, 11. 11 tambah 1, 12. Okey. Dan akhir sekali pada rumah sa kita ada 8 tambah 7, 15. Maka tuliskan di sini 5. Maka jawapannya ialah 9,225. Baik, itu dia tadi. Satu lagi teknik yang kita perkenalkan untuk kali ini, iaitu teknik pandang kanan, okey, yang telah diperkenalkan oleh Master Halim. Sekian dulu, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.